Dan saya seru rakyat Malaysia, bila Anwar buka mulut, jangan mudah percaya. Dan saya nak bagi petua kepada rakyat Malaysia yang boleh mendengar suara ini. Ingatan saya kepada mereka. Apabila petua nak kenal waktu bila Anwar cakap betul, waktu bila Anwar cakap bohong. Ini petua penting. Saudara kena dengar baik-baik. Kalau Anwar bercakap, tiba-tiba dia pegang kepala dia. Itu maknanya dia cakap betul. Kalau Anwar cakap, tiba-tiba dia pegang baju Melayu dia, butang baju Melayu dia, itu dia cakap betul. Ataupun bila dia bercakap, dia pegang hidung dia, itu dia cakap betul. Waktu bila dia berbohong? Anwar mula berbohong waktu dia buka mulut. Dia buka mulut, dia bohong. Itu petua dia. Jadi, bila dia buka mulut, itu saat dia mula nak berbohong. So, saudara percayalah. Hati-hati. Jangan terperangkap dengan Anwar. Lagi satu, boleh dengar Anwar punya ucapan. Tapi pasang niat. Saja aku dengar, tapi aku tak nak percaya. Pasang niat awal-awal. InsyaAllah kita semua akan selamat daripada pembohongan Anwar Ibrahim.